Dalam semangat Malaysia Madani yang menekankan kemakmuran, kesejahteraan dan keharmonian, kita menyambut Hari Kemerdekaan ke-68. Sebuah tema yang tidak sekadar slogan, tetapi sebuah amanah untuk membangun negara yang mampan, di mana rakyat disantuni dan alam sekitar dipelihara. Dan dalam semangat Madani inilah, Taman-Taman Sabah sekali lagi bangkit membuktikan komitmennya. Dengan penuh rasa bangga dan syukur, kita mengulangi kejayaan tahun lalu dengan kekal menduduki tempat kedua di peringkat negeri. Pencapaian yang konsisten ini bukanlah suatu kebetulan. Ia adalah bukti nyata akan ketekunan, kesungguhan dan visi yang jelas. Diirai oleh sorakan 40 ahli ultras Taman Sabah yang penuh semangat, denyut nadi perarakan ini berdegup kencang. Sokongan padu mereka adalah suntikan semangat yang tidak ternilai, menyatukan setiap langkah dalam satu tekad. Diiringi oleh perarakan aset-aset kebanggaan Taman-Taman Sabah, simbol-simbol nyata khazanah alam yang tidak ternilai yang kita pelihara. Inilah intipati sebenar di sebalik kejuaraan ini. Ia lebih dari sekadar pingat atau piala. Ia adalah komitmen dan iltizam kukuh setiap warga Taman-Taman Sabah. Iltizam untuk tidak hanya menjadi penjaga, tetapi juga duta kepada khazanah alam warisan negara. Setiap langkah dalam perarakan ini adalah manifesto kami. Manifesto untuk terus memelihara, memulihara dan mendidik. Untuk memastikan keharmonian antara manusia dan alam tidak hanya retorik, tetapi suatu realiti yang hidup dan dinikmati oleh semua, seiring dengan harmoni bersama alam. Pencapaian ini adalah milik semua, milik rakyat Sabah dan milik Malaysia. Ia adalah cahaya Madani yang bersinar, menunjukkan bagaimana menyantuni rakyat adalah dengan menjaga alam warisan kita. Taman-Taman Sabah kekal komited sebagai tonggak pemeliharaan negara. Terima kasih atas sokongan tanpa henti. Bersama-sama kita terus menjana legasi kelestarian untuk generasi akan datang.